Lepas 8 perlawanan, kita tengok kat sini Arsenal 8 perlawanan dengan 24 mata. Menang ke 8-8-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera geng. Selamat kembali lagi ke channel Raja Bola TV. Terima kasih pada korang semua yang telah pun subscribe ataupun follow Raja Bola TV. Bagi korang yang belum lagi follow, mohon untuk tekan follow dan juga subscribe guys. Okay guys. Okay, semalam adalah perlawanan terakhir, iaitu perlawanan ke-8 untuk grouping match untuk UEFA Champions League. Seperti mana yang korang tahu, Champions League ni dia tak ada lagi grouping-grouping kecil tu. So dia tak ada grup A, B, C, D, E, F, G semua tu. Dia ada satu grup besar, dia ada 36 pasukan dan mereka bermain dalam 8 perlawanan timbal balik. Dan akhir sekali, apabila berakhirnya 8 perlawanan tersebut, hanya 24 pasukan saja yang layak untuk ke pasukan 16. Tetapi ada lagi satu lagi, pasukan yang pertama hingga ke-8 layak terus, tetapi pasukan yang daripada tempat ke-9 hingga ke tempat ke-24 mereka kena main playoff di antara masing-masing lah. Dan dia akan ada matching match-up dia lah untuk perlawanan playoff tu. Jadi kita nak tengok dulu keputusan perlawanan yang ke-8 malam tadi. Apa keputusannya? Adakah memberi impak, memberikan kelayakan kepada pasukan-pasukan ni untuk bermain dalam playoff ataupun layak teruslah 8 pasukan teratas. Okey guys, jom kita tengok dia punya keputusan. Perlawanan pertama, Atletico Club lawan Sporting. Seperti mana kita tahu, Atletico Club ni dia memang dah tak layak lah dan pada perlawanan tu dia kalah juga lawan Sporting Lisbon lah, daripada kelab Portugal. Perlawanan kedua, Liverpool menang mudah lawan Qarabag FK 6-0 guys. Wow, teruk gila 6-0 Seterusnya Barcelona menang 4-1. Kita tengok Liverpool ni siapa yang skor biasanya macam tu lah, kita nak tengok siapa yang skor. So Liverpool, Alexis McAllister jaringkan 2 gol. Florian Wirtz 1 gol. Mohamed Salah jaringkan 1 gol. Hugo Ekitike 1 gol dan juga Chiesa guys Chiesa skor malam tadi. And then perlawanan ketiga, okey kita tahulah Sporting Lisbon layak tempat ke-7 tak silap aku. And then Liverpool pun layak. Qarabag pun layak guys Jadi kita tengok dia punya senarai kelayakan tu lah. Ni kita go through dulu keputusan perlawanan malam tadi guys Barcelona menang 4-1 lawan Copenhagen. Copenhagen tak layak, Barcelona dia layak lah. Barcelona aku rasa dia layak terus ni, dia tak ada playoff. Okay, Barcelona kita nak tengok siapa skor. Biasanya macam tu lah, tim-tim besar kita nak tengok siapa yang skor. Okay, kita tengok dia menang 4-1 guys 4-1. Robert Lewandowski skor. Yamin Lamal, Rafinha dan juga Marcus Rashford guys Okay, seterusnya perlawanan antara Monaco dan juga Juventus 0-0. Yang ini kedua-duanya layak lah untuk playoff tak silap aku betul ke Juventus? Betul, Juventus kedua-duanya main playoff guys sebab mereka berada di tangga ke 13, Juventus 13, Monaco tangga ke 21. Hampir-hampir juga terkeluar guys Seterusnya Ajax dia tak Ajax dan juga Olympiakos ni 2-1. Olympiakos menang. Olympiakos dia layak, tetapi Ajax itulah sayang sekali antara pasukan yang orang kata setiap tahun dia layak lah untuk playoff round 16 selalunya And then seterusnya perlawanan di antara pemenang tahun lepas, iaitu PSG lawan Newcastle. Ni pun tak apa juga ni sebab antara Newcastle dan PSG mereka memang akan main dalam playoff lah. Ni hampir-hampir je nak naik tangga atas tu antara PSG dan juga Newcastle ni. Mereka di tangga ke 11-12 lah. Ni seri satu sama.
And then Borussia Dortmund dan juga Inter Milan masing-masing layak untuk playoff. Yang kali ni Inter Milan menang 2-0. And then perlawanan di antara Napoli dan juga Chelsea lah. Napoli kita rasa macam sayang lah, ada pasukan yang top juga tak layak. Diorang ni memang bergelut guys Tetapi kalau kita tengok mata tu tak adalah jauh beza sangat guys tapi sayangnya itulah menyebabkan mereka tak layak lah Chelsea lawan Napoli ni 3-2. Kita tengok siapa skor kita tengok Enzo Fernandez dan juga Joao Pedro 2 gol. Kalau kita tengok ini Napoli, Rasmus Højlund dia skor juga, dan juga Antonio Vergara. Sayang sekali Napoli tak layak untuk pusingan seterusnya lah. Untuk playoff pun dia tak layak lah guys And seterusnya antara Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt lawan Spurs 2-0. Dua pasukan ni layak lah kan. Kalau kita tengok Spurs tangga keempat guys Spurs layak secara automatik. And then Eintracht Frankfurt layak ke Eintracht Frankfurt? Eintracht Frankfurt kita tengok. Eintracht Frankfurt tak layak guys sayang lah. Banyak player dia yang bagus-bagus telah dijual dan dia tak layak. Sayang sekali. Okey, seterusnya Atletico Madrid lawan Bodo Glimt. Atletico Madrid layak untuk playoff dan juga Bodo Glimt kan. Bodo Glimt pun layak. Hampir-hampir guys tempat ke 23 Bodo Glimt ni kan. So Bodo Glimt menang. Aku rasa ni sebab dia menang ni yang dia layak guys sebab dia berapa mata ni kita tengok. Memang sikit je mata dia 9 je guys. Itu je. Sebab kemenangan ni yang mereka layak untuk playoff guys And then Bayern Leverkusen dan juga Villarreal. Bayern Leverkusen menang 3-0. Kedua-duanya ni layak kan. Kita tengok. Rasa betul lah. Kedua-duanya layak untuk playoff. Villarreal tak layak guys sayang sekali. Antara pasukan yang selalu layak ke round seterusnya. Tapi Villarreal sebelumnya dia banyak main piala Eropah kan. Itulah. So sekarang ni main Champions League agak tough sikit lah untuk pasukan ni. And then Arsenal macam biasalah, Arsenal menang 3-2 lawan Kairat ni. Ini pasukan yang tercorot lah dalam Champions League. Kita tengok siapa yang skor untuk Arsenal. Gyökeres skor guys Kai Havertz. Kai Havertz skor, Gabriel Martinelli. Itu dia 3-2. Seterusnya Pafos lawan Slavia Prague. Ni Pafos dah tak layak dah kan. Walaupun menang 4-1 ni. Slavia Prague pun sama. Antara dua pasukan ni dua tak layak. Okay, seterusnya City lawan Galatasaray. Okay, Galatasaray dia layak untuk main untuk playoff. Dan juga Manchester City dia layak secara automatik lah tempat ke, kalau kita tengok ni tempat ke 8. Ngam-ngam ni. Kita tengok siapa Manchester City skor. Erling Haaland macam biasa. Ryan Cherki menang 2-0 lawan Galatasaray. Seterusnya Club Brugge lawan Marseille guys antara dua ni. Club Brugge menang 3-0. Okay, kita tengok, kalau tengok dari segi Club Brugge dia layak tempat ke 19, tetapi masih tak layak. Itu dia menyebabkan dia tak pergi guys kalau kita tengok dia 9 mata dan perbezaan 1 gol je guys, menyebabkan dia tak layak untuk playoff. Tempat ke 25 masih ni, memang sayang betul lah. Seterusnya Real Madrid Real Madrid lawan Benfica, kalah guys kalah 4-2 gila lah. Kita tengok kenapa dia kalah. Gila ni. Raul Asensio kena kad merah pada minit ke 92. Rodrigo pun kena kad merah. Tapi Kylian Mbappe skor 2 gol guys Tapi kalau kita tengok ni 4-2. Mantap sekali guys Aku rasa ni Benfica ni, aku rasa ni kemenangan yang gila dramatik sebab memang dia antara pasukan yang last guys untuk layak tempat ke 24 ni guys. Gila lah. Aku rasa euforia stadium ni.
Okay. And then Union Saint-Gilles dengan Atalanta. Atalanta layak ke? Kita tengok dekat dia punya ni. Atalanta layak tempat ke-15. Walaupun kalah, mereka dah layak untuk play off lah. Union ni dah tak layak dah. So antara Bayern dan juga PSV. Okay, Bayern ialah tempat kedua guys menang 2-1. Dan juga PSV Eindhoven kan. PSV dia tak layak guys Ini memang teruk. Dia punya antara musim dia yang teruk lah. Okay. Tengok siapa yang skor. Yang siapa yang skor ni Jamal Musiala lah skor, dengan juga Harry Kane macam biasa. Alright, itu antara perlawanan-perlawanan dia untuk round of 8. Round of 8 maksudnya yang perlawanan terakhir untuk orang kata dalam grouping ni. Dan guys, lupa pula guys, aku nak tunjukkan. Aku ni boleh tunjukkan skrin tu, tapi itulah tak tunjuk pula. Tunjukkan skrin okay, guys, kita tunjukkan skrin. Tunjukkan skrin. Ni dia. Tadi aku tak tunjuk skrin. Aduh, sembang-sembang ni kan. Jadi kita tengok table dia. Selepas 8 perlawanan guys Okay, selepas 8 perlawanan kita tengok kat sini Arsenal 8 perlawanan dengan 24 mata. Menang ke-8-8 ni. Mantap ni. Tapi itulah, kita nak tengok dia round of 16 ni macam mana guys Kita nak tengok. Ujian sebenarnya adalah round of 16 nanti guys Jadi 8 pasukan yang layak secara automatik iaitu Arsenal, Bayern, Liverpool, Spurs, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon guys Wow. And then Chelsea, City dan juga City lah. Dan bawah sekali, bawah-bawah ni 9 hingga 24 kena main playoff lah. Nanti kita tengok perlawanan siapa lawan siapa guys sebab dia punya match up ni dia agak pelik sikit. Nanti aku tengok. Kita tengok And then tempat ke-9, dari tempat ke-9 hingga ke-24 lah yang akan main untuk playoff. So tempat 9 Real Madrid, Inter Milan, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico, Atalanta, Bayern Leverkusen, Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabakh dan juga Bodo Glimt serta Benfica lah. Ni antara 24 pasukan, bukan 24 pasukan, yang ini 16 pasukan. So dia macam mana Okay, dia ada 36 pasukan. 8 pasukan layak secara automatik yang 8 teratas. And then 16 pasukan dekat bawah tu, diorang akan main antara diorang, dan 8 pasukan akan terkeluar lah, dan 8 pasukan akan lawan pasukan yang 8 ke atas tu. Jadi 16 pasukan lah keseluruhannya guys Tapi aku rasa kelebihan ataupun game banyak sikit lah untuk tim yang kena main playoff ni, sebab dia kena main 2 game timbal balik guys Sementara pasukan yang ke atas tu dia dah relax kan. Tapi sebenarnya ada kelebihan juga bila pasukan ni main banyak game kan. Okay guys, so aku ada tanya ChatGPT, kita nak minta dia match upkan dia siapa lawan siapa. Okay, berdasarkan seeding lah So kalau kita tengok pasukan yang duduk tempat ke atas, dia akan lawan pasukan ke bawah. Maksudnya pasukan yang tempat ke-9 akan lawan tempat ke-24. Maksudnya pasukan yang duduk atas tu dia ada kelebihan lah. Okay, kalau kita tengok berdasarkan kita punya table ni, okay, Real Madrid tempat ke-9 dia akan lawan dengan Benfica yang tempat ke-24 ni. So dia akan buat macam tu. So ada kelebihan lah pasukan yang duduk tempat yang tempat 9 ni kan. So dia punya jadual dia akan jadi Real Madrid lawan Benfica, Inter Milan lawan Bodo Glimt. So pasukan yang ke atas ni dia akan dapat pasukan senang-senang sikit lah. Tapi tak boleh juga, kebanyakan pasukan bawah ni kadang-kadang dia ada kejutan kan. So Real Madrid lawan Benfica, macam mana? Aku rasa kelebihan kepada Real Madrid. Inter Milan lawan Bodo Glimt, ada kelebihan kepada Inter Milan, tetapi Bodo Glimt ni dia biasanya dia antara pasukan yang underdog lah kan. And then PSG lawan Karabakh. Karabakh pun antara pasukan yang orang kata selalu buat kejutan, tapi PSG ada kelebihan lah sebab dia banyak pemain-pemain yang berpengalaman main final, menang apa semua tu kan. And then Newcastle lawan Monaco, ni satu perlawanan yang agak menarik. Monaco dia ada Paul Pogba tak pasti ada Paul Pogba boleh main ke tak So Newcastle United akan lawan Monaco. Juventus akan lawan Galatasaray. Ni menarik juga ni. Aku pun tak pasti sebab Juventus pun agak bergelut juga sekarang ni. Okay.
Atletico Madrid lawan Club Brugge. Aku rasa Atletico ni dia ada kelebihan lah berbanding Club Brugge. And then Atalanta lawan Olympiacos. Aku rasa Atalanta dia ada kelebihan, tetapi Olympiacos biasanya dia selalu buat kejutan antara pasukan yang underdog. And then Leverkusen lawan Dortmund. Ini pasukan Liga Jerman dua-dua guys. Mereka akan lawan timbal balik di Jerman. Ini antara ini perlawanan yang panas. Derby Jerman lah. Leverkusen lawan Borussia Dortmund guys. Real Madrid lawan Benfica, aku rasa tak ada apa sangat. Benfica mungkin pasukan underdog, tetapi Real Madrid ni banyak kelebihan lah dengan pemain-pemain yang dia ada kan. Alright, itu dia guys. Wow, mantap. Okay guys, apa pendapat korang? Bila game seterusnya? Aku rasa belum ada lagi dia punya tarikh. Adakah dah ada tarikh? Kita tengok dia punya matches biasanya dia akan papa je kan dia punya perlawanan seterusnya. Okay. Ini sejarah perlawanan yang lepas lah kan. So tak ada lagi dia punya official jadualnya. Nanti kita tunggu guys. Alright, itu dia apa pendapat korang berkenaan dengan UEFA Champions League ni. Dia punya format dia agak berbeza kan. So kita nantikan guys perlawanan untuk pusingan ke-16, siapa pasukan yang korang rasa akan layak untuk ke last 8, ke sukuk akhir. Ke sukuk akhir last 8 bukan sukuk akhir tu. So sukuk akhir dia ada 4 pasukan. So kita tunggu guys. Alright, apa pendapat korang? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah. Kita akan jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.